Kerajaan Negeri Terengganu melonggarkan syarat skim pinjaman pembelian motosikal di bawah Yayasan Pembangunan Usahawan. Mulai sekarang, pemohon tidak lagi diwajibkan memiliki lesen perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Langkah ini membuka peluang lebih luas kepada rakyat, khususnya golongan belia dan B40, untuk mendapatkan pembiayaan motosikal bagi tujuan pekerjaan dan menjana pendapatan. Skim ini juga diperluaskan kepada semua sektor pekerjaan, bukan lagi terhad kepada pekerja ekonomi gig semata-mata. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Keusahawanan Negeri, Datuk Arifin Deraman, skim berkonsep Qardul Hasan ini menawarkan pinjaman tanpa faedah, caj keuntungan atau unsur riba, sekaligus memudahkan rakyat memiliki motosikal untuk kelangsungan hidup.